seterusnya saya akan sambung untuk syair rakaat yang kelima. Okey, marilah sama-sama kita melihat apakah syair rakaat yang kelima ini. Okey, syairnya berbunyi, sudahlah nasib untung yang malang, menggambah lautan berulang-ulang, mudaratnya bukan lagi kepalang, senantiasa di dalam nasib dan walang. Okey, untuk syair rakaat yang kelima ini bermaksud penyair memberitahu pembaca mengenai nasib dirinya yang sentiasa menanggung malang. Okey, baiklah. Kita lihat untuk rangkaian yang seterusnya. Okey, untuk syair yang keenam, syairnya berbunyi, hanyutlah badan ke sana kemari, segenap pesisir desa negeri, bertambahlah pula sopan dan negeri, santap dan tidak minum pun kari. Okey, baiklah. Marilah kita lihat apakah maksud untuk syair rangkaian ke-6 ini. Okey, maksudnya ialah penyair pergi merantau ke seluruh pelosok negeri dalam keadaan lapar dan dahaga. Okey, baiklah. Seterusnya, marilah sama-sama kita melihat syair rangkaian ketujuh. Okey, syair rangkaian ketujuh berbunyi, bangun terjunun badan suatu, gundahlah fikir tiada tertentu, laksana cermin jatuh ke batu, remuk dan redam hancur di situ. Okey, untuk syair rangkaian ketujuh ini maksudnya ialah penyair berasa amat sedih dengan keadaan hidupnya yang serba kekurangan. Okay, sekarang marilah sama-sama kita merenung untuk rangkap syair yang terakhir, iaitu rangkap yang ke-8. Okey, syairnya berbunyi, remuk dan redam rasanya hati, lenyaplah fikir budi pekerti, jikalau kiranya hamba turuti, daripada hidup sebaiknya mati. Jadi untuk syair rangkaian terakhir ini, maksudnya oleh kerana kesedihan itu, maka penyair merasa lebih baik dia mati daripada terus hidup.